Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Buat masa ini, rantau negara sedang menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Selain daripada itu juga, pada pagi ini terdapatnya penumpuan angin dari arah pelbagai hala di sekitar perairan Selat Melaka yang mana keadaan ini boleh membawa kelembapan yang lebih tinggi di kawasan yang tersebut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada paparan gemerada untuk mengetahui keadaan cuaca semasa. Hujan kini sedang berlaku di beberapa kawasan di Semenanjung melibatkan daerah Lipis dan Kuantan di negeri Pahang. Begitu juga di beberapa kawasan di kawasan perairan negeri Terengganu, kawasan di sekitar Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor. Bagi kawasan perairan pula, terdapatnya hujan lebat berserta ribut petir di sekitar kawasan utara Selat Melaka dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan di perairan ini tidak akan memasuki kawasan daratan pada pagi ini. Jadi keadaan cuaca lembap di Semenanjung ini dijangka akan berangsur reda sekitar 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Berbeza keadaan di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri dan keadaan cuaca cerah ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Bagi ramalan cuaca sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di negeri Perlis. Hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung, begitu juga di negeri-negeri di pantai barat melibatkan pedalaman negeri Perak, Kedah, Selangor, kawasan Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di kebanyakan bahagian di barat dan selatan negeri Johor. Hujan juga masih boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang pada petang nanti. Bagi keadaan cuaca, ramalan cuaca di Malaysia Timur pula, hujan lebat berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku melibatkan bahagian Kuching di negeri Sarawak, begitu juga di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Untuk negeri Sabah pula, hujan lebat boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah. Baik, dinasihatkan pada orang ramai pada petang nanti supaya lebih berhati-hati kerana keadaan cuaca hujan berserta ribut petir pada petang nanti boleh disertai dengan angin kencang yang mana boleh menyebabkan runtuhan pada struktur yang tidak kukuh. Itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.